Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ustaz Media. Hashtag Ustaz Murad ada cerita. Hari ini kita dalam Ustaz Vlog. Korang pun tahu aku adalah tahun pertama dalam Universiti Syarikat Islam Malaysia. Dan ini merupakan sen kedua aku di sini. Jadi patutnya buat vlog sen pertama kan, tapi sen pertama ataupun permulaan sen lah, tapi minta maaf terlambat. Jadi insyaAllah enjoy the vlog. Aku akan ceritakan pada sampai Z bagaimana kehidupan aku di hostel. Okay? So tapi sebelum kita mula, kita pergi makan dulu lah. Kalau tak makan lagi daripada pagi. Yelah, orang muda asyik melewat je kan. Mana nak sarapan. Bangun-bangun pun malas nak sarapan, nak buat air pun malas. So asyik makan kejap. Dan untuk orang-orang biasa kedai-kedai biasa makan dekat sini, dekat sini je. Tapi kebanyakan kedai macam tutup hari ni. So kita akan berjalan jauh sikit kot. Berjalan jauh sikit dekat nasi bajet ayam berempah buatan Kelantan, masakan Kelantan. Okay, so tunggu dah ya. Dan untuk mengetahui korang, aku duduk di Universiti Syarikat Islam Malaysia ni boleh katakan satu kenikmatan sebab satu dekat, satu lagi tu dia merupakan macam universiti yang agak bagus dalam dia punya bi'ah Islamiah dia, pengamalan agamanya, pengamatan dan aplikasi agamanya, USIM kan. Dan orang kata pembelaan akidah itu masih mantap lah kalau kita nak bandingkan dengan universiti-universiti yang lain. Dan kawan saya pun kata USIM ni orang kata masih mantap lagi dari segi agamanya, pelajarnya dan disiplin ilmunya dan macam dan akidahnya lah terutamanya. Jadi aku bersyukur sangat dapat USIM. Walaupun USIM ni tidak cemerlang ataupun tidak namanya tidak sejulang universiti lain, alhamdulillah it's still salah satu universiti yang aku boleh banggakan lah. Okay. Jauh lagi ni. So tempat makan dia kat sana. Dari situ. Tu asrama aku. Belah sana tu, ni hostel aku. So jauh juga lah. So jom jalan. Selesai aku makan. Ini alhamdulillah. Hari ni kita makan apa tadi? Nasi bajet anggerik. Okay. So ini hostel aku. Aku punya yang bahagian warna pink sana. Ni pun sebenarnya satu lagi Kolej Kediaman Acacia Avenue. Tapi dengan cerita lah. Kolej Kediaman ni kebanyakannya kosong. So mungkin kurang penghuni. Dan kat sini jugalah aku biasa beli barang and makan petang off tengah hari. Sana tu dah nak pergi USIM Campus Barokah. Tapi hari ni mungkin aku tak tunjuk banyak. Okay. Sebab aku pun tak sempat nak round semua lagi USIM ni pun, walaupun aku sendiri belajar kat sini. Mungkin aku akan tunjuk korang beberapa tempat je. Okay. Kejap lagi tunjuk. Jauh lagi ni. Stay tune lah. So ini pintu kedua. Pintu pertama sana. Ini pintu kedua. Kalau atas sana adalah Jabatan Keselamatan. Kejap geng, aku tengah marah sebab aku jalan kaki sampai ke sini
Yang mencabarnya pintu kedua ni, dia punya tangga ni menjuna amat. Okay. So, yang ni, yang tadi Jabatan Keselamatan di sana. Okay. Now, ini Pusat Pengurusan Utility University. Okay. So, Utility and Facility University mungkin apa orang kata, diuruskan oleh diorang. Yang ini kita sebut, yang ni kita sebut sebagai Pusat Kemahiran Insaniah ataupun kita panggil PPKI. Yang mana ini adalah tempat pengurusan bagi unit-unit uniform. Lepas tu Jabatan Keselamatan hujung sana, sebelah daripada Pusat Kemahiran Insaniah tu, jauh sangat lah. Nanti lain kali kita pergi. So korang setakat ni kan, aku rasa korang mungkin terasa macam kampus ni kosong sikit kan. Sebab apa? Minggu ni merupakan minggu study week bagi pelajar-pelajar universiti, dan minggu depan merupakan final exam lah. Jadi kebanyakan jurusan yang ada di USIM, penuntut-penuntutnya tu akan menjawab praktis secara online. Yang face to face ada sebahagian jurusan, macam untuk fakulti sains teknologi, yang untuk jurusan biotek makanan akan jawab praktis secara face to face minggu depan. Itu je yang aku tahu. Face to face yang lain aku tak tahu. Now we have arrived to my place. Okay. So inilah dia fakulti tempat aku belajar, iaitu Fakulti Al-Quran dan Sunnah, atau kita sebut sebagai FPQS. Fakulti aku ni bersebelahan dengan Pusat Tamhidi, iaitu pusat asasi bagi pelajar USIM. Dan belakang sana, kalau kita boleh zoom sikit, ini belakang sana tu adalah Pusat Keusahawanan Siswa, ataupun kita sebut student mall lah lebih kurang. Aku biasa makan belakang tu lah. Dalam USIM, dalam fakulti aku pun ada kafe juga. Tapi aku biasa makan sana sebab sedap lagi kan. So inilah dia fakulti Al-Quran dan Sunnah yang aku belajar. Dekat fakulti ni, berpuluh-puluh. Dekat fakulti ni korang akan jumpa ramai orang hebat. Seriously. Yang orang kata kita nampak daripada luaran biasa-biasa, tapi hakikatnya mereka adalah orang yang sangat alim dan hebat. Antara orang yang masyhur yang ada dekat FPQS ni, antaranya Dr. Luqman Ibrahim, Dr. Anwar Hassin. Ni dua-dua orang ni qari semua ni. Dan seorang ahlul hadis, iaitu Dr. Sanusi Azmi, Profesor Madya Dr. Sanusi Azmi. Aku setakat ni pernah belajar dengan Dr. Anwar saja. Dr. Luqman dengan Dr. Sanusi belum lagi. Harapnya dapat ambil ilmu daripada diorang sikit. InsyaAllah, amin. Okay. Al-an wasalna ila al-qa'at al-kulliyat. Kita sekarang berada di dewan-dewan kuliah. Ni pun dewan kuliah, ni pun dewan kuliah, ni pun dewan kuliah. Dan berhampiran dengan dewan kuliah ini adalah Kulliyatul Da'wah wal Qiyadah. Okay. Fakulti Dakwah dan Kepimpinan. Okay. So ada juga sayang-sayang aku, kawan-kawan aku yang ada dekat sini sebenarnya. Ni bahagian tepi dia lah. Bahagian tepi dia. Bahagian depannya sini. Itu masuknya. Dan dari sini korang boleh nampak chancellery, iaitu tempat pejabat kepada naib chancellor dan timbalan-timbalan naib chancellor itulah. So inilah pintu depan Fakulti Dakwah dan Kepimpinan. Kulliyatul Qiyadah wal Iradah.
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Sorry, bukan Fakulti Dakwah, sorry. Raja Yusim pun pening-pening lagi nama kuliah kat sini. Lagi antara yang kita ada kat sini juga Fakulti Syariah dengan Undang-Undang, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan FPSK, dan Fakulti Sains Teknologi. Okey, dan tak lupa juga kita juga ada KGI. Apa KGI? Bukan CGI KGI, College Genius Insan. Lebih kurang college ni lebih kurang macam College Pemata Pintar. Yang dekat UKM tu lebih kurang lah tu. Kat USIM pun ada yang college-college macam tu. Okey. Inilah dia. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Kulliyatul Qiyadati wal Iradah. Macam ni lah keadaan kau kalau kau pergi kampus ataupun kau berjalan antara fakulti ke fakulti jalan kaki. Penat guys. Kat UKM kau takkan buat macam ni. Kat USIM ni boleh buat sebab apa? Kampus dia sederhana je. Tak besar mana. Okey. Walaupun tak besar tapi dia dapat memuatkan banyak fakulti, banyak cabang ilmu kat sini. Okay. That's why aku bangga kat lah dengan USIM ni pun. Okay. Tepi fakulti ni ada stesen bas dan berhampiran juga dengan Fakulti Kepimpinan Pengurusan ni, FKP. Kat situ adalah SDEC ataupun Pusat Teknologi Maklumat, Pengkalan Teknologi Maklumat, lebih kurang macam itulah. Pusat Teknologi Maklumat. Pusat Teknologi Maklumat ni. Jadi kita akan tengok dengan lebih dekat, dan belah sana ni yang aku bulatkan ni adalah Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Belakang sana, jauh sikit dari sana tu, sebelah FM ni, Fakulti Ekonomi Muamalat tu, ada Student Mall juga belakang tu. Dan Student Mall yang belakang sana tu lebih besar. Okay. Tengok hari ni pun jalan kat USIM ni tak apa sibuk pun. Sebab dah study week kan. Yang ada pun persyarat-persyarat and staff aje lah. Budak-budak mana ada sangat. Bukan tak ada. Ada. Tak ramai. Ya, so ni Pusat Teknologi Maklumat. So kat sinilah akan diuruskan segala informasi-informasi pelajar, termasuk laman web berkaitan universiti. Contohnya USIM ada USIM Goals, ada iStudent, ada iStaff. So laman-laman web macam tu, portal-portal macam tu diuruskan oleh Pusat Teknologi Maklumat ataupun kita sebut sebagai SDEC, System Development and Engineering Center. Okay. Dan atas sana adalah Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia. Okay, sekejap, kita tengok sikit. Tu dia. So untuk destinasi last kita hari ni, library lah. Okay. Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia. Dan berdekatan dengan pusat pula. Perpustakaan adalah Masjid USIM ataupun kita sebut Kompleks Islam Tuanku Mukhris, KITM. Kat Kompleks Islam tu lah dijalankan segala aktiviti-aktiviti utama keugamaan, aktiviti-aktiviti besar dan mega. Macam baru ni ada daurah daripada Tuan Guru Haji Zahid, ada kempen solidariti Palestin dan sebagainya. Semua dijalankan di situ. Kejap geng. Mengah lagi sekali. Tangga lagi. Okay, so ni chancellery dalam jarak dekat. Ni yang kita sebut sebagai
Kompleks Islam Tuanku Mukhlis. Tada! Library Universiti Sains Islam Malaysia. Lega. Dah masuk library. Ni bilik locker. Kau simpan barang kat sini sebelum masuk library. Dan setiap kali kau masuk library, kau kena pakai beg. Atas dasar keselamatan buku-buku yang ada dalam library universiti ini. Okay. Kita tak akan masuk ruang baca utama tau. Beside kita akan masuk bilik karet. Tapi sebelum tu aku nak jumpa kawan aku dulu. Okay, jom. So dah dapat kunci. Ini bilik karet. Aku tak tahu kawan aku kat mana. Kejap lagi cari. So bilik aku adalah jom masuk. Assalamualaikum. Oh. Cak. Ini dah bilik ruang yang agak bagus untuk korang stay seorang. Ada meja, ada kursi. Dan korang tak perlu berebut pula dengan orang ni. Tapi aku cakap kawan aku jap. Aku tengah penat ni. Okay. Aku cari benda tu sekejap. Dan aku akan cerita lagi. So itu dia. Ya tu. Hai. Vlog. Kenapa? Vlog. Ayo, siapa tu? Siapa tu? Dapat kopi. Ya Allah, aku bersyukur kepada-Mu ya Allah. Nasib baik tengah buka kamera. Tidak aku pukul dah lama dia ni. Bukan tak sampai lagi maksudnya. Aku jarang pergi ke kemah ni. Macam mana? Okey tak tour yang aku buat kali ni? Dan ataupun vlog yang aku buat kini, okey tak? Sorry lah ya, aku masih belajar lagi buat vlog ni sebenarnya. Dan aku tak pasti macam mana sebenarnya vlog yang berkualiti tu kan. Kena korang bercakap ke, lebih kepada aktiviti kita harian ke macam mana kan. Untuk hari ni, vlog hari ni kita sekadar tour lah, kita sekadar tour. Okey. Mungkin kejap lagi kita akan mungkin kejap lagi sikit tentang aktiviti aku buat pada waktu malam. Okey. Jadi cukup untuk sesi siang. Kita jumpa pada waktu malam nanti. Bye bye. Okay, so itulah saja yang aku dapat tunjukkan kepada korang berkaitan dengan apa yang ada di USIM dan apa orang kata sebahagian aktiviti aku di USIM. Kalau waktu malam tu faham je kan. Orang kata dengan solatnya kan, benda basic je tu kan, apa orang kata. So buat kerjanya, hopefully aku dapat tunjuk kalau dekat malam dan lain lagi daripada USIM. So jangan ke mana-mana, tunggu sampai Ustaz keluarkan konten baru untuk korang. Okay, hashtag Ustaz Boga Aduh Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.